Saya kalau pasal buah ni kan tak payah nak konang dengan saya. Saya memang expert. Dik, abang nak buah apa? Mangga kelapa biji berapa? Dua. Kelapa dua. Kelapa. Betik Afrika ada, betik Afrika. Manggis Jepun. Saya tahulah, saya kan lulusan veterina. So daripada 14 juta video yang kita pernah buat, saya check balik reverse. Oh, kita tak pernah review gerai buah. Jadi tips dia, kalau nak cari kedai jual buah dengan buah-buahan paling segar, nampak logo ni, GBBS, gerai buah-buahan segar. Dia orang ni under supervision daripada Pharma. So dekat sini anda boleh nampak buah-buah dia teratur dan juga siap tanda harga dan juga segar. Jom. Ini betik Hawaii. Kenapa betik Hawaii? Import daripada Amerika. Ini bukan daripada Amerika ni, daripada Malaysia juga ni. Oh, buah-buahan tempatan. Betik Afrika ada, betik Afrika. Betik Amerika tak ada. Okey, tak apa. Saya cari benda lain. Saya kalau pasal buah ni kan tak payah nak konang dengan saya. Saya memang expert, Dik. So ini nenas yang sedap tu, nenas MRR2 kan? Oh, yang ni bukan bang. Ni apa? Nenas Josa. Nenas Josa ni daripada mana? Daripada Johor. Johor, Singapore, Afrika Johor So satu lenggok apa? RM10 lah. Okey, saya nak 2 lenggok. Nampak macam sama, dua-dua manggis? Bukan. Yang ini manggis, yang ini temikai. Bukan. Yang ini mesta nama atau dia panggil manggis Jepun. Saya tahulah, saya kan lulusan veterina. Beza ni. Ada juga air kelapa segar dan juga buah-buah potong yang dijamin segar. Sebab dia ambil daripada sana, dia potong-potong, dia tak ni. Ni buah kurma. Yang biasa kita beli kurma dalam kotak tu, itu dah lama tu. Yang dah hitam lah. Ini yang segar dia. Yang fresh lagi. Kak, terima kasih ya. So kalau nak datang beli buah, ni. Tengok logo GBBS tu. Confirm segar. Kedai ni dekat Jalan Kubang Buaya. Dia buka 10 pagi sampai 10 malam. Let's go, balik KL. Tahu tak sebab apa saya pergi kedai-kedai yang ada GBBS? Sebab dia ada standard tanda harga. Saya pernah pergi kedai beli durian, bawa jet ski. Begini bawa Azia murah je. Apalagi kita bawa kereta-kereta mahal macam ni kan. Ada je dia ambil peluang.